Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Kelantan 2024, kertas 2 soalan 1. So tajuk dia adalah fungsi. Okay. So A ni diberi fungsi ni. Okay. So simbol dia karbon kan. So saya tulis di sini. Okay, apa maksud dia? Okay. So biasanya kami tulis yang nampaknya adalah yang positif tu lah. So ini bermaksud adalah F. Okay. F 2 kali lah. Okay. So sekarang yang negatif 2 ni bermaksud fungsi songsang dia 2 kali lah. Okay. So sekarang dia beri kamu ni. Okay. Dia minta kamu cari fx jika f1 ikut tu negatif 7. Okay. So kamu nampak sini adalah linear. So bermaksud fungsi songsang f pun adalah linear juga. Okay. So sekarang macam mana kami nak buat? Okay. So kami mulakan dengan katakan. Okay. So kami katakan inilah sama dengan ni. Dia sebab dia mesti mau di ni mah. Okay. So bermaksud ini sama dengan kami ax plus b. Then this one will get okay ax plus b plus b. Those one will get a square x plus ab plus b. Okay. Tapi sini dia ialah f1 equal to negatif 7 mah. Okay. Tapi kami mula dengan ni. So kami sekarang mau cari fungsi bagi f. Okay. So kami katakan fx equal to y. So bermaksud f negatif 1 fungsi songsang f sama dengan x. Okay. So bermaksud ay plus b equal to x. So bermaksud y sama dengan x tolak b per a. So bermaksud fx sama dengan x tolak b per a. Okay. So sekarang kami mau bandingkan ini dengan diberi tu. Okay. So a square x plus ab plus b sama dengan okay. So sini kami tuliskan dalam sepadan tunggal lah supaya kau dalam pecah kami pisahkan mereka. So jadi x per 9 tolak x per 9. Okay. So kami bandingkan. So bermaksud a square sama dengan 1 per 9 sebab sepadan ni je yang ada x. Okay. So bermaksud a equal to plus minus 1 per 3. Then AB plus B sama dengan negatif x per 9. Okay. So sini ada dua case lah. So kami tutup pun mau test lah. So apabila A sama dengan 1 per 3, so bermaksud 1 per 3 B tambah B sama dengan negatif x per 9. So bermaksud 4 per 3B sama dengan negatif x per 9. So bermaksud B sama dengan negatif 2 per 3. So dalam case ini fx sama dengan apa? Fx sama dengan x tambah 2 per 3 per 9. Betul? Okay. Bukan. A itu bukan 9. A ialah sini ialah 1 per 3. Okay. Okay. So this one will get fx sama dengan 3x tambah 2. Okay. So lepas tu kami pergi test lah f1. So kami test f1 sama dengan berapa? F1 3 1 plus 2 tapi sini adalah 5 dia tak sama dengan negatif 7. Okay. So sekarang kami tengok apabila A sama negatif 1 per 3 pula. A sama negatif 1 per 3. So bermaksud kami gantikan dia ke sini lah. So bermaksud negatif 1 per 3 B tambah B equal to negatif x per 9. So bermaksud 2 per 3 B equal to negatif x per 9. So bermaksud B sama dengan negatif 4 per 3. So lepas tu kami gantikan A dan B ke dalam fungsi f lah. So bermaksud fx sama dengan x lagi tambah 4 per 3 per negatif 1 per 3. Then we'll get fx sama dengan negatif 3x tolak 4. Dan barulah kami testkan f1. So jadi negatif 3 1 tolak 4 sama dengan negatif 7. Sama dah dengan diberi. So bermaksud fx sama dengan negatif 3x minus 4. Okey. Yang B ni diberi fungsi gx dengan keadaan ni. Okey. Dia minta kami cari fungsi gx. Okey. So sini ini sama ni. Okey. So dia ni kami carikan fungsi gx. So kami katakan 3x tolak 1 sama y. So bermaksud x sama dengan y plus 1 per 3. Okay. So bermaksud G. Okay. Gy sama dengan 5. Y plus 1 per 3 plus 7. Okay. So mean this one will get how many?
kami akan dapat 5y tambah 26 per 3. So bermaksud gx sama dengan 5x tambah 26 per 3. Okey, yang B2 tu, ungkapkan P dalam sebutan Q jika ni. Okey, so sini kami teruskan G P plus 1 sama dengan 2Q tolak 3. Okey, so sini kami gantikan ke dalam X tu lah. So 5P plus 1 plus 26 per 3 sama dengan 2Q tolak 3. So bermaksud 5P plus 31 sama dengan 6Q tolak 9. So bermaksud 5P sama dengan 6Q tolak 40. So bermaksud P sama dengan 6Q tolak 40 per 5.